Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Cikgu doakan awak semua berada dalam keadaan yang sihat. Hari ini, cikgu nak bawakan tajuk bab 1, tingkatan 4 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Jadi yang pertama yang kita nak belajar ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, bentuk amnya, dia dipanggil bentuk am, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, ini dipanggil ungkapan kuadratik. Okey, contohnya di sini. Okey, syarat untuk ungkapan kuadratik ialah kuasa tertinggi untuk X-nya ialah kuasa 2. X kuasa 2. Jadi kuasa tertingginya 2. Kemudian, satu lagi syarat ialah A tak boleh sama dengan kosong. Okey, jadi kalau A-nya kosong dekat sini, kosong darab X kuasa 2 jadi kosong. Nanti yang tinggal BX tambah C. Kalau BX tambah C, nanti dia jadi ungkapan linear. Okey, jadi syaratnya mesti ada X kuasa 2. Mesti ada ni, kuasa 2 ini untuk menjadikan dia ungkapan kuadratik. Okey, kita lihat contoh yang ada di sini. Yang pertama ini X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Jadi ini dipanggil ungkapan kuadratik sebab dia memenuhi syarat. A-nya tak sama dengan kosong sebab A-nya dekat sini 1. Dan dia ada kuasa tertingginya 2 ini. 2. Dan dia melibatkan satu pemboleh ubah saja iaitu X. Jadi ini ialah ungkapan kuadratik. Yang kedua, 2X kuasa 2 tolak 3X. Okey, dalam kes ini dia ada AX kuasa 2 tambah BX sahaja, C tak ada. Okay, tak ada C dekat belakang dia. Jadi yang ini pun dipanggil ungkapan kuadratik sebab tak ada syarat mesti ada C. A sahaja tak boleh sama dengan kosong. Kalau C dia sama dengan kosong, tak ada masalah. Jadi yang ini pun adalah merupakan ungkapan kuadratik. Yang ketiga, 2X kuasa 2 tolak 3 per X. Okey, untuk yang ini, X ni berada di bawah. Kalau saya naikkan dia ke atas, dia akan jadi 2X kuasa 2 tolak 3X kuasa negatif 1. Jadi, ungkapan kuadratik kuasanya yang tertinggi 2. Yang ini, X ini kuasanya 1. Okey, yang ini tak ada X ni bermaksud X-nya kuasanya kosong. Jadi, dia tak ada yang kuasa negatif 1. Okey, jadi untuk yang ketiga, ini adalah bukan. Okey, bukan ungkapan kuadratik. Yang keempat, okey, dekat sini dia gunakan pemboleh ubahnya huruf M. Jadi sebenarnya kita tak semestinya menggunakan huruf X sahaja. Kita boleh juga guna huruf-huruf yang lain sebagai pemboleh ubah. Jadi ni 3M kuasa 2 tambah 6M tolak 3. Ini memang mengikuti bentuk am ini. Cuma ada tanda perubahan tanda pada negatif di sini, itu tak ada masalah. Okey, jadi ada M kuasa 2, ini M kuasa 1, ini M-nya kuasa kosong. Jadi ini adalah merupakan ungkapan kuadratik. Yang kelima, negatif 2X kuasa 2 tambah Y tambah 4. Okey, tadi dah disebutkan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Satu sahaja. Jadi dia tak boleh ada X dan ada Y. Dua perkara yang berlainan. Jadi dekat sini ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Yang keenam, K kuasa 3 tolak 4. Okey, mengikut bentuk am, ungkapan kuadratik kuasa tertingginya 2. Kalau kuasa tertingginya 3, ini pun bukan ungkapan kuadratik. Yang keempat, diberi P kuasa 2. Adakah P kuasa 2 ini ungkapan kuadratik? Okey, jadi kalau ada P kuasa 2, dia ada bahagian ini sahaja. B dengan C-nya tak ada. Jadi dia memenuhi syarat bahawa A-nya tak boleh sama dengan kosong. Jadi dekat sini, dia tulis dekat sini ada yang bahagian ininya sahaja yang ada. Jadi B dengan C boleh kosong. A sahaja yang tak boleh kosong. Jadi yang ini P kuasa 2 adalah merupakan ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya, mari kita sama-sama tentukan apa dia A, B dan C untuk semua yang ungkapan kuadratik tadi. Okey, jadi yang pertama ini, kalau merujuk yang di sini, kita nak tentukan apa dia A, B, C. Untuk soalan yang pertama, A-nya adalah sama dengan 1. Bila X kuasa 2, tak ada apa-apa ditulis. Jadi di depan ini dianggapkan 1. Jadi A-nya 1. B-nya ialah BX. Jadi BX. B-nya ialah 4.
Kalau sini depannya negatif, kita letak negatif 4. Tapi sini positif. Dan C-nya ialah yang bahagian hujung. Hujung ialah C-nya negatif 5. Okey, seterusnya yang kedua ini, A-nya adalah sama dengan AX kuasa 2. Jadi, depan X kuasa 2 itu adalah A. A-nya ialah 2. B-nya BX. Okey, ini X di hadapannya adalah B. Negatif 3. Dan C-nya tak ada dekat sini, bermaksud C-nya kosong. Okey, lagi yang perungkapan kuadratik tadi, yang ini, yang keempat. Okey, jadi dekat sini A-nya ialah 3, B-nya 6 dan C-nya yang hujung sekali, iaitu negatif 3. Ambil tanda negatif ni sekali. Okey, senang saja nak tentukan yang mana C. C ialah dia tiada X. Sebab X kuasa kosong nilainya 1. 1.C ialah C. Okey. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang ini tak perlulah kita tentukan sebab dia bukan ungkapan kuadratik. Okey, yang ketujuh sini P kuasa 2. Jadi di sini kalau tak ada apa-apa, kalau ada X kuasa 2 saja depannya A, jadi tak ada apa-apa, maksudnya dekat sini 1. Jadi A-nya 1, B-nya tak ada, bermaksud B kosong, C pun kosong. Seterusnya, kita akan belajar berkaitan dengan fungsi kuadratik. Apakah bezanya di antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Tetapi, fungsi kuadratik ditulis sebagai ada fx di hadapannya. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi, yang belakang ini sama, yang ini saja ditambahkan fx sama dengan. Bila tambah fx sama dengan, dia akan jadi fungsi kuadratik. Okey, jadi syaratnya masih sama. A-nya tak boleh sama dengan kosong. Sebab kalau A dia sama dengan kosong, nanti tak ada lagi X kuasa 2. Nanti dia jadi fungsi linear. Okey, seterusnya kita nak belajar bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okey, bentuk graf bergantung kepada nilai A yang di hadapan ini. Okey. Nilai A ini sama ada dia lebih besar dari kosong, iaitu nombor-nombor positif. Satu lagi ialah A-nya yang lebih kecil daripada kosong, iaitu nilai nombor-nombor yang negatif. Okey, hanya ada dua sahaja bentuk graf fungsi kuadratik. Jadi kalau A-nya lebih besar dari kosong, bentuk grafnya ialah bentuk, kita panggil ini bentuk U ataupun bentuk senyum. Okey, satu lagi, kalau A-nya negatif ataupun lebih kecil dari kosong, bentuk grafnya ialah bentuk masam ataupun seperti huruf N. Okey, jadi untuk tentukan bentuk graf, kita perhatikan A dia yang di hadapan ini, positif ataupun negatif. Okey, seterusnya cikgu buatkan paksi X dan yang ini paksi Y. Paksi Y ini sekarang kita tulis dia sebagai fx. Jadi sebenarnya paksi Y adalah sama dengan fx. Jadi ini X, ini fx. Ini grafnya bentuk U, bermaksud A-nya lebih besar daripada kosong. Dan graf ini bentuk N, bentuk masam. Jadi ini bermaksud A-nya lebih kecil dari kosong. Okey, mula-mula cikgu nak perkenalkan berkaitan dengan paksi simetri. Paksi simetri ialah yang mana dia membahagikan lengkung ini kepada dua bahagian yang sama besar. Okey, contohnya di sini. Okey, ini. Okey, yang ini. Okey, garis putus-putus ini adalah merupakan paksi simetri. Okey, kalau misalnya tengoklah pada paksi simetri ini, apa nilai yang dia lalui pada X ni. Okey, kalau katakan yang dia lalu dekat situ ialah nilai titik dekat sini ialah pada ketika sini 5. Bermaksud paksi simetrinya sini adalah X sama dengan 5. Jadi, paksi simetri iaitu X sama dengan 5. Begitu juga yang ini. Kita tengok pada X ini apakah nilainya. Kalau nilai dekat sini katalah 7. Bermaksud paksi simetrinya bukan 7 tetapi X sama dengan 7. Kalau dia berada di sebelah negatif, kita tulislah negatif. X sama dengan negatif 5. Itu kalau dia berada di sebelah sinilah, di sebelah negatif. Okey, seterusnya cikgu nak perkenalkan titik maksimum dan juga titik minimum. Okey, kalau graf itu
bentuknya ialah bentuk senyum. Bentuk ini, iaitu A yang lebih besar daripada kosong. Jadi dia akan ada nilai yang paling bawah. Yang di bawah sekali itu dikenali sebagai titik minimum. Okey. Jadi kalau grafnya bentuk senyum, dia ada titik minimum. Okey, titik minimum ini akan ditentukan oleh ada X dan ada Y-nya. X-nya akan bergantung kepada ini X, X-nya 5 dan Y-nya akan ditentukan di sini. Merujuk kepada paksi Y. Kalau dekat paksi Y sini, bila kita rujuk sini, ini di bawah, maksud negatif, katalah sini negatif 2. Bermaksud titik minimumnya ialah negatif, mula dengan X dulu, 5, Y-nya negatif 2. Ditulis titik minimumnya begitu. Kemudian kalau grafnya bentuk masam, dia ada nilai yang paling tertinggi di atas sini. Okey, ini dipanggil titik maksimum. Okey, jadi titik maksimum. Untuk menentukannya pun kita kena buat dalam bentuk koordinat. Okey, X-nya merujuk kepada paksi X. Kalau dekat sini katalah 7. Okey, dan Y-nya dekat sini merujuk kepada paksi Y. Jadi kita buat macam ni. Kita tengok nilai yang ada kat sini. Katalah dalam contoh ini saya letak sini 10. Jadi Y-nya ialah 10. Jadi koordinat 7, 10 adalah merupakan titik maksimum bagi graf ini. Okey. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan apakah perkaitan di antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu. Okey, hubungan banyak kepada satu ini awak telah pun belajar semasa di menengah rendah, iaitu dalam tajuk jenis-jenis hubungan. Ada hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, hubungan banyak kepada satu dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, tapi yang ini saya nak tunjukkan perkaitan fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu. Okey, merujuk kepada graf fungsi kuadratik ini, iaitu yang bentuk U. Okey, saya buatkan satu garis, iaitu di sini, gunakan pembaris ni. Okey, katalah dekat sini nilainya katalah ini A. Okey, A. Okey. Jadi bila saya buat garisan kat sini, saya dapati dia meminta selengkungan ini pada dua tempat. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, jadi saya unjurkan dia ke bawah. Okey, jadi kita dapati dekat sini katalah ada dua nilai X yang berbeza. Jadi katalah sini ialah X1, yang ini adalah X2. Okey, jadi bermaksud dekat sini, kalau kita kaitkan dengan hubungan banyak kepada satu, saya buatkan dulu, awak pernah jumpa bentuk macam ni. Okey, ini X. Okey, kemudian ini Y dia ataupun Fx-nya. Okey, X-nya ada dua nilai. Jadi dekat sini X1 dengan X2. Okey, kemudian dia dihubungkan X1 ini kepada A, X2 pun A juga. Jadi di sini ialah A. Jadi maksudnya kalau saya nak tunjukkan hubungannya, ialah ini X1 pergi pada A, X2 pun A. Jadi maksud ini objek dia. Objeknya ada dua yang berbeza tetapi image-nya sama, iaitu A. Jadi ini dipanggil hubungan ini banyak kepada satu. Jadi yang saya nak kaitkan fungsi kuadratik ini dengan hubungan banyak kepada satu. Jadi semua fungsi kuadratik dia adalah mempunyai hubungan banyak kepada satu. Jadi saya tunjukkan dekat sini, kita buat garis. Pada satu nilai ada dua tempat. Jadi ada dua nilai X mempunyai image yang sama, iaitu A. Ini banyak, ini satu. Jadi hubungan banyak kepada satu. Okey, saya sambung sikit lagi berkaitan dengan paksi simetri. Selain daripada kita lihat pada graf, nilai yang berada di tengah-tengah, okey, kita boleh juga dapatkan paksi simetri ini dengan menggunakan formula, iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Okey, lihat pada contoh yang pertama, diberi fx sama dengan 2x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Kita nak cari paksi simetri tanpa melukiskan grafnya. Okey, jadi kalau daripada fungsi kuadratik ini, kita cuma gunakan rumus untuk mencari paksi simetri. Jadi, paksi simetri adalah sama dengan
X sama dengan negatif B bahagi 2A. Negatif B, B-nya ialah A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Jadi B-nya ialah positif 4. Jadi formulanya negatif B, negatif 4. Okey, bahagi dengan 2A. 2A-nya ialah 2. Darab 2. Jadi kita dapat paksi simetrinya ialah negatif 4 bahagi dengan 4 ialah negatif 1. Okey, untuk contoh yang kedua, nak tentukan paksi simetri tanpa buatkan rajahnya ialah diberi soalan ini fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. Jadi paksi simetrinya adalah x sama dengan negatif b. Jadi dekat sini merujuk kepada fungsi kuadratik ini, a-nya ialah 1 dan b-nya ialah negatif 2. Jadi kalau negatif B, B-nya adalah negatif 2. Jadi, negatif B bahagi dengan 2A. A-nya ialah 1. Jadi, negatif-negatif jadi positif. Positif 2 bahagi dengan 2. Jadi, paksi simetrinya ialah X sama dengan 2 bagi 2 ialah 1. Jadi, paksi simetrinya ialah X sama dengan 1. Okey, begitulah tadi saya dah tunjukkan berkaitan dengan ungkapan kuadratik dan bezanya dengan fungsi kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik tak ada fx. Tapi fungsi kuadratik ada fx. Syaratnya A tak boleh sama dengan kosong, sama. Okey, dan kemudian kita dah belajar bentuk graf. Kita dah belajar paksi simetri dengan lihat pada graf. Satu lagi kita dah menggunakan rumus untuk mencari paksi simetri. Dan juga kita dah tentukan bagaimana nak menentukan titik minimum dan juga titik maksimum. Okay, dan seterusnya saya dah tunjukkan hubungan banyak kepada satu untuk sesuatu fungsi kuadratik. Jadi saya harap anda semua dah pun jelas dan kita bertemu lagi di siri yang akan datang.